Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kita jumpa lagi dalam slot Hello ASEAN. Saban tahun secara purata, rakyat Malaysia menghasilkan 1.17 kilogram sisa pepejal. Itu bersamaan dengan 428 kilogram setahun. Bayangkan pada suku ketiga tahun 2024, jumlah rakyat Malaysia sebanyak 34 juta. Jadi bayangkan sisa pepejal yang telah dihasilkan pada tahun 2024. Jadi ada satu amalan yang mudah, tapi kalau dilakukan secara kolektif dapat memberi kesan yang besar kepada negara kita, iaitu amalan kita semula. Jadi bersama saya di studio dua orang tetamu yang cukup istimewa. Profesor Madya Teknologis Dr. Siti Nur Asmah Surip, pensyarah kanan program Ekoteknologi Universiti Teknologi Mara, dan juga Dr. Siti Hasnah Kamaruddin, pensyarah kanan program Ekoteknologi Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum Prof. Doktor. Waalaikumsalam. Okey, Dr. Siti. Okey. Mungkin Dr. Siti boleh secara ringkas kepentingan amalan kita semula dalam kehidupan seharian kita. Okey. Terima kasih kepada saudara Sahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan Karim dan salam Madani. Terlebih dahulu kami ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak segmen Hello ASEAN kerana sudi menjemput kami berdua dalam rancangan segmen ini. Apabila kita bercakap tentang konteks kitar semula, kita perlu lihat kepada definisi kitar semula tersebut dahululah. So, secara umumnya kitar semula ini merupakan satu proses di mana kita mengubah satu bahan sisa buangan kepada satu bahan sumber ataupun produk baharu yang boleh mendatangkan nilai dan juga hasil. Dan kita dapat lihat terdapat pelbagailah bahan sisa buangan yang boleh dikitar semula seperti contoh plastik, kertas, kaca, aluminium, logam, pakaian dan juga termasuklah e-waste. Semua ini ada nilai kan? Semua ini ada nilai. Jadi kita dapat lihat setiap tong kitar semula yang telah disediakan oleh pihak kerajaan dan pihak berkuasa tempatan ni telah dikategorikan mengikut kepada warna yang berbeza. Seperti contoh kita boleh lihat kalau tong kitar semula berwarna biru khas untuk kertas. Tong kitar semula berwarna coklat khas untuk kaca dan tong kitar semula berwarna jingga untuk tin, aluminium dan juga plastik. Bermaksud kita akan memudahkan proses untuk pengumpulan sisa buangan tersebut. Bermaksud di sini amalan kita semula ini dapat mempertingkatkan kualiti hidup rakyat Malaysia dan pada masa yang sama meningkatkan kualiti sosioekonomi kerana telah menambahkan pendapatan dan menawarkan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan dalam usaha memproses bahan buangan tersebut dan pada masa yang sama sudah sepastinya dapat memelihara alam sekitar, memelihara juga sumber bahan semula jadi asli dan pada masa sama dapat melestarikan ekonomi kitaran atau kita katakan sebagai circular economy. Baik, terima kasih Doktor. Baik, Dr. Siti Nur Asmah pula. Bagaimana tahap kesedaran masyarakat Malaysia tentang kepentingan kita semula ni? Macam mana? Adakah mereka sedar? Sebab apa yang Dr. Siti cakap tadi, ada nilai pada bahan kita semula tu. Ya. Silakan. Okey, rakyat Malaysia, saya boleh katakan sebenarnya kesedaran tu adalah di tahap masih sederhana. Okey, kerana jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN yang lain, sebab saya bagi contoh adalah Singapura lah ya. Okey, Singapura sekarang ni berada di kedudukan yang ke-7 dunia. Ke-7 dunia? 7 dunia. Filipina ke-8. Tapi kita agak jauh sedikitlah di bawah. Okey, kerana sekarang yang boleh kita pandang positif adalah setiap tahun kadar kita semula rakyat Malaysia ini meningkat. Ini kita nampak yang positif. Kerana daripada tahun 2021, statistik menunjukkan kadar kita semula di Malaysia ini dalam 31.5%. Baik. 2022 meningkat kepada 1% lagi, 32.5%. Kemudian 2023, 35%. Jadi semakin meningkatlah. Dan terkini 2024, statistik menunjukkan kadar kita semula adalah sebanyak 37.5%. 37%. Ya. Dan sasaran kita pada tahun ini? Sasaran kita tahun ini adalah 40%. Oh, boleh. Betul, boleh. Dengan pendidikan, dengan juga terusan daripada pihak kerajaan, daripada pihak swasta, mesti kita dapat. Betul. Kerana kita boleh nampak sekarang ini usaha inisiatif kerajaan, swasta dan institusi pengajian tinggi, kita memang all out lah sekarang ni untuk memberikan awareness kepada pelajar, kepada sekolah, kepada pusat pengajian tinggi supaya sama-sama lah. Sebab kita nak mencapai sesuatu yang besar ni perlu melibatkan semua pihak. Betul. Itu yang sepatutnya kita perlu lebih banyaklah inisiatif-inisiatif yang kita lakukan untuk menggalakkan kita semula di Malaysia ini. Betul. Baik, thank you. Terima kasih Dr. Nur Asmah. Dr. Siti, baik, pentingnya amalan kita semula ni.
seperti topik kita tekankan, kita mulakan dengan yang kecil. Boleh tu satu benda yang boleh kita tekankan pada dua. Kita boleh kecil, usia kecil dan juga pada bahan yang kecil. Silakan doktor. Okey, seperti yang telah diperjelaskan oleh rakan seperjuangan saya tadi, kita dapat lihatlah kan di mana tahap kesedaran dan juga tahap kitar semula di kalangan rakyat Malaysia ini sebenarnya saban tahun dari tahun ke tahun telah meningkat, dan pada tahun 2024 ini telah meningkat sebanyak 37.5%. Tetapi sebenarnya terdapat juga beberapa cabaran yang kita boleh lihat, di mana kita boleh katakan sebahagian besarlah daripada rakyat Malaysia ni tidak berapa mengamalkan pengasingan sisa pepejal bermula daripada rumah. Dan tidak mengamalkan amalan kitar semula di rumah. Bermakna daripada sini, amalan yang perlu kita amalkan daripada kecil perlu diterapkan sejak daripada rumah sendiri. Bermaksud dekat sini pendidikan dan juga galakan daripada ibu bapa ni sangat penting untuk memastikan anak-anak ini telah diberikan pengetahuan dan kesedaran tentang pentingnya kepentingan untuk menjaga dan memelihara alam sekitar dan mengamalkan amalan kitar semula ini supaya dia dapat diterapkan daripada kecil lagi sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Okey, daripada usia kecil tu seawal umur berapa tu doktor? Lebih kurang daripada seawal 7 tahun sepatutnya kita dah terapkan supaya amalan budaya untuk mengamalkan amalan kita semula ini mereka telah tahu daripada sejak kecil lagi, supaya apabila mereka melangkah ke alam persekolahan, sedikit mereka diberi pengetahuan oleh guru-guru dan para pendidik. Jadi benda itu tidak baharu pada mereka lah. Dan orang kata dinormalisasikan. Yes. Okey, Dr. Nur Asmah. Cabaran, tadi kita bercakap tentang cabaran. Apa lagi cabaran yang menyebabkan rakyat Malaysia kita ni susah sangat nak menjadikan dia satu amalan rutin, amalan seharian kita? Betul. Bila kita nak menjadikan kita sebenarnya sebagai budaya, dia kena perlu dengan amalan dulu. Okay, amalan yang kecil dari rumah sepatutnya. Okay, seperti contohnya tadi, kalau cabaran kita ni, bila kita nak buat sesuatu yang besar, terus nak buat bila mungkin dah peringkat dewasa, itu jadi cabaran yang besar lah. Bila kita start daripada kanak-kanak yang kecil, contohnya dekat rumah, apa yang kita boleh buat, mungkin di rumah boleh sediakan satu kawasan, satu corner untuk kita semula. Contoh kita di rumah sini kita sediakan kotak ke, bakul ke untuk anak-anak ni sendiri. Okay, dia letakkan. Contohnya lepas minum air tin, kat mana tin tu dia perlu letak. Okay, kertas, buku-buku lama yang tak digunakan lagi, dekat mana dia perlu letak. Jangan dicampurlah. So kita perlu galakkan untuk pengasingan sisa, pengasingan daripada sumber lah. Daripada awal kita dah asingkan siap-siap. Kerana ini adalah kita nak terapkan kepada anak-anak bahawa nak buat kita semula ini perlu effort yang dari small effort tu perlu dibuat daripada rumah lagi. Okay, dan contohnya juga kita boleh galakkan kepada anak-anak ini untuk menggunakan bahan yang ataupun beg kita yang boleh digunakan banyak kali. Okay, kita perlu terapkan kepada beg kita semula ataupun plastik yang bukan single use. Contohnya kalau ke sekolah bawa botol air, bawa bekal, cutlery sendiri supaya tak ada sampah yang daripada single use plastik. Ini pun adalah ilmu yang kita perlu terapkan dari awal lah, dari kecil. Ini kita dah nak, mungkin dah akan tak lama lagi Aidilfitri, Syawal ya. Jadi mungkin boleh buat di rumah juga untuk kemas, untuk persediaan hari raya nanti. Betul. Ajak satu keluarga anak-anak untuk sama-sama sprinkling. Boleh dapat kita asingkan. Cuma Dr. Nur Asmah, macam mana dengan sisa makanan tu? Apa cara terbaik untuk kita buang sisa makanan? Ya, sisa makanan ini sepatutnya diasingkan kerana dia adalah sisa organik. Ini apa yang kita boleh buat paling mudah adalah untuk menjadikan dia adalah kompos baja. Tanaman di rumah lah. Ataupun mungkin makanan kepada haiwan peliharaan. Jadi jangan dicampur sisa makanan itu dengan sampah lain, plastik, kotak yang sedia ada. Dan ini kita sediakan mungkin bakul kecil di sinki itu supaya boleh diletakkan sisa makanan itu dan dia boleh digunakan untuk baja untuk kompos. Baik, Dr. Nur Asmah. Okey, Dr. Siti. Mungkin ada inisiatif atau dasar kerajaan yang boleh membantu kita dalam usaha meningkatkan lagi kesedaran tentang amalan kita semula ni, Doktor. Okey, ikutkan kalau kita lihat sebenarnya usaha ataupun inisiatif kerajaan telah giat diperjalankanlah. Antara yang usaha kerajaan yang kita boleh lihat adalah melalui usaha SW Corp, di mana memperkasakan budaya 3R, reduce, reuse and recycle. Dan memperkenalkan pusat kitar semula Pandu Lalu. Dah ada dah
drive-thru recycle center. Oh, kat mana? Dah ada di kawasan Jitra, di kawasan terutamanya di kawasan Bandar lah yang kita boleh lihat di Kuala Lumpur. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa inisiatif pihak kerajaan ini memang telah giat diperjalankan, dan pelbagai kempen kita boleh lihat daripada peringkat sekolah, universiti kan, kita boleh lihat di kerajaan sendiri, program Trash for Cash, jom kita semula, jom tukar sampah kepada duit. Sangat memang sangat banyak kita kalau boleh katakan. macam anak-anak murid, budak-budak sekolah dapat tahu tentang Trash to Cash ni, memang satu benda yang saya rasa semua budak pun akan macam rasa macam gairah ataupun rasa seronok untuk sebab cari dia sampah. boleh ambil bahan buangan tersebut, dia masukkan ikut kategori dan dia dapat imbuhan ataupun ganjaran kan daripada situ. Dan selain daripada itu, kita dapat lihat jugalah melalui isu pendidikan lah, melalui institusi pendidikan juga dah menerapkan pelbagai informasi dan juga penawaran geran penyelidikan untuk melestarikan alam sekitar, dan juga penawaran kursus latihan kepada para akademik dan juga kepada para pelajar. Tinggal kita nak ambil peluang ataupun tidak, dan tinggal kita ni ingin mengambil inisiatif untuk kita sokong saranan kerajaan inilah dalam memperkasa budaya amalan kita semula. Baik, terima kasih Dr. Siti. Dr. Nur Asmah, bagaimana peranan pula institusi pendidikan seperti di UiTM ataupun sekolah-sekolah boleh kita nak bagi awareness kepada anak-anak murid, kepada student-student semua? Betul. Sebenarnya Institusi Pengajian Tinggi Universiti kita sangat menggalakkan program-program ke arah kelestarian, ke arah alam sekitar ni, dan kita bukan sahaja buat di dalam kampus tapi kita keluar. Sebenarnya seperti contoh program kami Eco-Teknologi, kami ada satu kod dipanggil Eco-Initiative. Eco-Initiative. Maksudnya kami keluar kepada komuniti. Sama ada komuniti sekolah, komuniti setempat, kepada rumah-rumah orang tua. Jadi komuniti yang kami target ini kebanyakannya aktiviti yang kita buat adalah untuk kelestarian. Sebagai contoh untuk yang kita semula, kita lakukan satu program Eco Fest kita panggil di Bukit Jelutong, di kawasan park, Eco Community Park, dan kita bawa kat situ barang-barang yang boleh diguna semula. Barang ini kita kumpulkan daripada lecturer dalam UiTM yang masih elok, beg, kasut, baju masih elok, so kita bawa kepada komuniti dan komuniti boleh ambil secara percuma supaya kita nak tunjukkan kesedaran bahawa barang-barang ini boleh digunakan lagi. Tak habis dia punya life dekat situ saja. So mungkin ada yang lebih memerlukan, boleh gunakan. Dan dalam masa yang sama, program tersebut kita juga menjemput pelajar sekolah yang datang untuk kita tunjukkan apa craft yang kita boleh buat menggunakan bahan-bahan yang terbuang. Contohnya mungkin daripada botol sabun, kita boleh buatkan pasu. Okay, contohnya lah kita boleh buat boleh buat tempat letak pensel. Sebenarnya bukan setakat pasu ya, kita pernah buat dekat sekolah menengah Dusun Nanding di Hulu Langan. Kita buat bahan terbuang ini kepada pedagogi AIDS, bahan bantuan mengajar dalam kelas. Contohnya untuk sistem pernafasan, kita perlukan ada diafragma, ada paru-paru, ada salur pernafasan. Ini semua dihasilkan menggunakan barang-barang kita semula, barang-barang terbuang. Jadi adalah botol sabun, daripada syringe terbuang, daripada pipe. So bila pelajar boleh nampak sendiri, bila dia tarik syringe, maksudnya adalah tarik nafas lah kan, apa yang berlaku. Itu semua tak perlu beli, boleh dibuat daripada bahan-bahan yang terbuang saja. So ini adalah salah satu kita tunjukkan kepada orang luar, kepada komuniti apa yang kita boleh lakukan dengan bahan yang kita rasakan seperti sampah. Sebenarnya tidak. Sebenarnya ia adalah boleh ditukar, transform kepada bahan yang memberi nilai lebih tinggi daripada asalnya. Baik, Dr. Asmah. Baik, nampaknya masa tak mengizinkan saya boleh ajukan satu soalan lagi kepada Dr. Siti. Mungkin ada negara anggota ASEAN yang boleh kita jadikan contoh, Malaysia mungkin boleh tiru ataupun mungkin boleh belajar sesuatu daripada negara anggota ASEAN. Okey, terima kasih Encik Sahi. Okey, kalau kita lihat sebenarnya berbanding dengan negara ASEAN yang lain, seperti yang telah diperkatakan tadi, Singapura kita boleh mengambil contoh sebagai salah satu negara ASEAN yang telah melangkaui kadar kitaran semula yang lebih tinggi berbanding Malaysia. Di Singapura kadar kitaran semulanya adalah sebanyak 57% berbanding di Malaysia sendiri sebanyak 37%. Selain pada negara Singapura juga, kita boleh lihat Thailand juga adalah salah sebuah negara yang turut mengamalkan konsep kitaran semula yang agak agresif di negara mereka. Baik,
yang kalau ikutkan negara anggota ASEAN, Singapura dulu, Thailand dan Brunei. Maknanya kita akan contohi Singapura dulu. Yang paling terbaik. Mungkin secara ringkas apa yang kita dapat pelajar? Kalau kita lihat kan di Singapura, pertamanya mereka mengamalkan Zero Policy Waste Nation. Bermaksud dia telah melakukan pelan jangka masa panjang untuk negara dia mengamalkan pengurusan sisa buangan dan juga mengurangkan sisa bahan pepejal tersebutlah. Kemudian kita dapat lihat denda lebih ketat telah diberikan kepada pengusaha-pengusaha, pengeluar-pengeluar yang tidak melakukan pengurusan yang tidak efektif kepada bahan buangan tersebut, dan seterusnya ganjaran dan insentif juga diberikan lebih tinggi kepada rakyat yang mengamalkan konsep kitar semula tersebutlah. Jadi kalau kita lihat kat sini, mungkin Malaysia perlu mengambil contoh dan role model daripada sudut denda yang lebih ketat, dan juga sikap juga di kalangan rakyat Singapura ini lebih berdisiplin dalam mengamalkan konsep kitar semula bermula daripada rumah. Memang mereka terdidik sebegitu berbanding dengan rakyat Malaysia secara keseluruhan. Dan Malaysia sebagai negara tahun inilah sebagai pengerusi negara ASEAN 2025, saya rasa perlu mengambil peluang dan ruang yang lebih luas untuk mempromosikan dan menggalakkan aktiviti kerjasama alam sekitar kita. Okay. Terima kasih Dr. Siti, terima kasih Dr. Nur Asmah. Baik, itu dia. Kita tahu bahawa usaha amalan budaya kita semula kita mulakan daripada usaha yang kecil, daripada usia yang kecil juga adalah satu usaha yang kolektif, dan juga pendidikan yang berterusan, dan juga kita perlukan sokongan daripada pihak kerajaan, pihak komuniti dan juga pihak NGO dan juga swasta. Jadi sama-sama kita amalkan budaya yang sihat supaya ini penting untuk mendapatkan masa depan yang lebih lestari dan lebih hijau. Baik.